Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih pada saudara pengacara majlis Muhammad Fadli bin Seni yang diraihkan barisan panelis Forum Anti Rasuah Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan juga Salam FM. Seterusnya pegawai-pegawai daripada SPRM, pegawai-pegawai daripada Salam FM, JAKIM, adik-adik, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu dalam auditorium Blok D8 Kompleks D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan bagi mengikuti forum anti rasuah pada hari ini. Dan insyaAllah program ini direkod dan akan disiarkan menerusi Salam FM, menerusi slot Salam Muhawarah di frekuensi 91.1. InsyaAllah kita boleh war-warkan radio Salam FM yang pada saya masih lagi peringkat awal penubuhannya dan insyaAllah akan terus berkembang. Baik, forum pada pagi ini adalah kita akan membincangkan tajuk rasuah ijazah ke neraka. Berat bunyi tajuk ni tuan-tuan, adik-adik sekalian. Rasuah ijazah ke neraka. Apakah yang akan kita bincangkan? Apakah yang akan kita persembahkan? Apakah yang akan kita maklumkan tentang perbincangan ini? InsyaAllah akan dikupas oleh 3 panelis yang telah pun bersedia bersama-sama dengan saya di atas pentas ini. Elok kalau saya perkenalkan panelis yang akan mengupas tajuk ini. Ketiga-tiganya datuk. Saya seorang yang belum datuk, belum ada cucu lagi. Tetapi di antara 3 orang ini saya ingin memperkenalkan yang di tengah-tengah dahulu, kerana menghormati orang yang lebih senior, orang yang lebih berpengalaman di antara yang berada di atas pentas ini. Beliau yang saya maksudkan ialah yang berbahagia Datuk Dr. Ishak bin Tambi Kecil. Beri tepukan kepada untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Dr. Ishak, Datuk Dr. Ishak merupakan panel perundingan pencegahan rasuah SPRM. Beliau sebelum ini telah bersara daripada Perkhidmatan Awam sebagai Naib Chancellor University Sains Malaysia Pulau Pinang sejak 13 tahun yang lalu. Tuan-tuan nak tahu umur beliau? Datuk boleh share enam lah Datuk kan? Datuk very sporty. Datuk sekarang ni dah 70 tahun, masih lagi bertenaga, masih alhamdulillah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Datuk kata dia sudah ada yang punya. Tak boleh lagi nak berasal dari Seberang-Perai, Pulau Pinang, dan datang ke Putrajaya semalam untuk bersama-sama menjayakan forum pada kali ini. Dan Datuk juga masih lagi bergiat aktif dalam dunia pendidikan walaupun telah bersara daripada dunia pendidikan tinggi. Sekarang ini masih lagi menjalankan konsultan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di negara kita ini. Syabas dan tahniah kita ucapkan pada mereka Datuk. Panelis kita yang kedua, paling hampir dengan saya di sebelah kanan saya ini, iaitu tuan rumah daripada SPRM yang berbahagia Datuk Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil. Beri tepukan kepada Datuk Syamsun Baharin. Datuk Syamsun adalah merupakan pengarah bahagian pendidikan masyarakat SPRM, Ibu Pejabat di Putrajaya, seorang yang berpengalaman luas dalam di SPRM sejak daripada BPR, Badan Pencegah Rasuah, dan sudah 28 tahun bersama dengan BPR ataupun SPRM sekarang ini. Dan program yang dianjurkan pada hari ini adalah merupakan di bawah tugas dan tanggungjawab bahagian yang berbahagia Datuk. Dan selain daripada itu, Datuk juga merupakan ahli jawatankuasa pemeriksaan dan pemantauan ketelusan FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Terima kasih kepada Datuk atas kesediaan menjayakan forum pada hari ini.
Dan penulis yang di hujung sana, saya kira paling muda di antara kami di atas pentas ini, juga seorang student sama macam adik-adik, mahasiswa. Itu istilah yang Datuk sebut daripada Datuk Ishak yang bagi pada Datuk Fazli tadi. Yang saya perkenalkan, tuan-tuan adik-adik telah pun berkenal dengan beliau, ialah yang berbahagia Datuk Fazli bin Yaakob. Bagi tepukan kepada Datuk Fazli ini, sebagaimana yang kita ketahui, seorang yang berkerjaya banyak bidang kerjaya yang beliau ceburi, sebagai perunding motivasi, penceramah motivasi, sebagai seorang ahli perniagaan juga, juga kita kenal sebagai artis, sebagai penyanyi, pelakon filem, pelakon drama, itu yang kita kenal lah. Dan Datuk juga saya kira orang minat memasak barangkali. Kerana beliau merupakan juara Master Chef Selebriti Malaysia. Dan saya lihat biodata Datuk ini, dia menuntut di 5 buah negara. Menuntut ilmu di 5 buah negara, iaitu sejak tadika, bermula di Indonesia, Amerika Syarikat, Malaysia, New Zealand dan juga Australia. Betul itu kan? Itu artinya luas bidang pendidikan beliau. Dan saya tidak pasti hari ini warna merah dipilih sebagai warna tema Datuk. Mungkin ada kaitan dengan motivasi ataupun apa-apa tu. Mungkin saya tengok handphone warna merah, jam warna merah, dia punya nak di pinggang tu warna merah. Jadi Datuk mungkin boleh kongsi rahsia tu pasal Datuk mungkin dia fokus penyelidikan dia dalam bidang warna makali itu kan di UUM saya kira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baik, forum kita yang sebagaimana yang telah dimaklumkan iaitu Rasuah Ijazah ke Neraka. Saya ingin mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Samsun Bahrin terlebih dahulu sebagai mukadimah Datuk untuk menjelaskan kepada kita semua tentang definisi rasuah. Kita nak faham apa itu rasuah. Kadang-kadang ada juga orang yang menyebut tentang penyelewengan, salah guna kuasa. Dan apakah kategori rasuah itu? Adakah memberi hadiah hari guru kepada cikgu umpamanya, adakah itu sebagai satu rasuah kerana nak tackle hati cikgu untuk mendapat lulus atau markah tinggi dalam subjek? Datuk, silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Datuk Datuk Meli, hadirin sekalian. Bagaimana yang mungkin kita kalau disebutkan pasal rasuah ni, mungkin ramai yang mengenali dia lebih kepada macam makan suap, duit kopi, duit teh, kan, minyak pelicin dan sebagainya. Dari segi undang-undang ni sebenarnya secara spesifiknya tak ada dinyatakan dalam undang-undang, tapi berdasarkan kesalahan-kesalahan yang ada, kita boleh simpulkan ni sebagai pemberian ataupun penerimaan sesuatu suapan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan berkaitan dengan tugas rasminya. Dalam kata lain, maknanya orang memberi atau menerima itu, dia bagi itu ada sebab, maknanya dia kait dengan tugas yang dilakukan. Kalau contohnya kalau kata bagi hadiah secara cikgu tu kan, orang tanya boleh ke tak boleh kan. Kita kalau sebut pasal hadiah ni sebenarnya ada yang boleh, ada tak boleh. Tengok dia punya niat. Kalau kita bagi sempena hari guru tu, itu merupakan tradisi. Tetapi kalau kita beri tu disebabkan kita nak markah kita tinggi, itu ada niat yang kira tak betul tu. Maknanya kalau kita kait dengan istilah undang-undang tu, memang boleh kita takrifkan rasuah bila mana dia beri tu disebabkan dia nak minta nak markah kan. Cumanya dari segi undang-undang juga, maknanya istilah suapan, menerima suapan kan, untuk melakukan tidak melakukan sesuatu perbuatan tu, dia lebih luas. Bukan setakat kita terima wang ringgit je, apa tu saudara moderator, dia termasuklah juga kira kita menerima dalam bentuk diskaun, hadiah, jawatan, bonus, perkhidmatan, upah, pinjaman dan sebagainya. Maknanya dari segi istilahnya suapan tu dia lebih umum lagi. Bukannya setakat kalau kita lihat tu bagi rasuah tu dalam bentuk wang saja, dia boleh bentuk dalam diskaun. Maksud saya kalau kata kita ambil contoh diskaun tu, kalau kata kita musim perayaan kan, ada sale
potongan 50% tu, itu memang yang dibenarkan. Ini yang diskaun ni, kalau kita ni disebabkan kita jadi penguatkuasa, kita kuataya orang beli RM200, kita beli sampai RM50. Mana diskaun tu tak munasabah ya. Kalau diskaun yang memang biasa dibeli oleh kedai itu bukan rasuah. Tapi macam saya kata lah, dia kena kait dengan kita punya tugas kita tu. Kalau semata-mata sebab kenalan kita, dia bagi kita diskaun tu, itu taklah menjadi satu hal ataupun merupakan rasuah lah. Itulah saya rasa takrif yang kira boleh saya simpulkan untuk sesi utama. Terima kasih kepada Datuk Samsul Bahari. Itu penjelasan ringkas tentang erti rasuah. Jadi artinya adik-adik sekalian, kalau nak bagi hadiah pada cikgu tu sempena hari guru umpamanya, itu tidak menjadi masalah kata Datuk tadi. Tapi kalau bagi kerana dengan tujuan nak minta bagi markah lebih, nak bagi lulus mudah, itu dikira sebagai satu bentuk rasuah. Itu simple saja yang kita dapat faham daripada penjelasan yang bagi Datuk. Saya nak tanya pada Datuk Ishak tentang persepsi masyarakat mengatakan bahawa rasuah tidak berlaku ataupun tidak pernah berlaku di kalangan pelajar-pelajar. Pelajar nak rasuah apa? Takkan nak bagi cikgu itu ini rasuah dekan sebagai ketua jabatan dan sebagainya kan. Tetapi satu fakta yang diperolehi daripada SPRM, kajian yang dibuat oleh UKM pada tahun 2002 dengan kerjasama SPRM, menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang disoal selidik ini, persepsi mereka terhadap rasuah bahawa mereka ini sanggup memberi ataupun melakukan rasuah apabila suatu hari nanti kerana untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, 15% menyatakan kesanggupan memberi rasuah untuk melicinkan urusan harian. 23.7% menyatakan kesanggupan memberi rasuah untuk elak daripada diambil tindakan terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Dan 30.5% menyatakan sekiranya mereka diberi kuasa satu hari nanti, mereka sanggup beramal dengan amalan rasuah ini. Ini merupakan satu perkara yang walaupun kecil pada segi angka, tapi dari segi kebimbangan itu perlu ada, kerana generasi pada hari inilah yang akan mewarisi negara kita pada satu hari nanti. Saya nak tanya pandangan Datuk tentang budaya ini dari segi aspek pendidikannya dan peluang pendidikan ataupun kedudukan pendidikan negara kita di suatu hari nanti. Sekiranya persepsi pelajar-pelajar tentang rasuah ini kita tidak beri penjelasan itu. Silakan tu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu pada saya, Ustaz, ini nostalgik kerana sudah lama tak berhadapan dengan anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di University College. Jadi terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Anjur, SPRM dan juga Jakim yang menganjurkan program ini, dan saya rasa kegiatan seperti adalah satu kegiatan yang murni yang baik untuk kita mendedahkan fahaman kepada kalangan masyarakat kita tentang perkara-perkara yang mementingkan negara kita. Jadi berbalik khususnya kepada soalan Abu Ustaz tadi, sebenarnya kita faham, saya sendiri faham yang kita bincangkan tentang kajian dilakukan. Tapi pada saya lah, dalam kita mesti melihat tadi sebagai penting, ya, dan melakukan sesuatu untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar-pelajar universiti dan kolej. Saya rasa kita tidak harus, saya rasa, panik atau gelisah, kerana pada pandangan saya semasa kajian dilakukan tahun 2002 dan kemudian tahun 2027, tapi kita mengharapkan kajian yang kedua itu akan meningkatkan sedikit atau memperbaiki sedikit hasil yang didapati pada awalnya. Tapi malangnya daripada angka yang kita itu adalah agak merosot sikit. Jadi ini agak pada saya, sebetulnya kita jangan panik sangat atau gelisah sangat, tapi harus berwaspada. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan hasil ini untuk mengambil langkah-langkah tertentu di kalangan masyarakat, bukan sahaja pelajar tapi juga masyarakat awam yang lain. Ya, pada saya, misalnya apa kita harus buat di peringkat IPTA, IPTS, college dan sebagainya. Mungkin SPRM dan pihak-pihak berkenaan, panel dan sebagainya, mengorak langkah bagaimana kita ingin memahami kepada pelajar tentang kedudukan rasuah ini.
Ya? Adakah persepsi mereka itu adalah betul? Nah, kita harus terima bahawa sebagai college atau pelajar mahasiswa universiti dan sebagainya, saya dengan hormat saya menyatakan bahawa pengetahuan atau ilmu ataupun knowledge dari segi secara mendalam tentang rasuah ini mungkin tak begitu mendalam. Jadi semasa kajian yang dibuat di kalangan pelajar, dia hanya jawab soal-soal ini. Jadi itu sebabnya kita harus berwaspada saya. Tapi setelah menyatakan demikian, kita kena ambil berat tentang kajian ini. Dan soalannya atau pada saya, cadangan saya adalah kita harus melakukan sesuatu dengan tindakan untuk kesedaran itu ditingkatkan di kalangan pelajar. Dan perkara ini dilakukan semasa. Bukan tiap-tiap tahun, tapi mungkin setelah 3-4 tahun. Dan untuk melihat sama ada ini boleh diperbaiki. Nah, setelah menyatakan begitu, saya juga harus menarik perhatian hadirin bahawa kajian ini dilakukan atas hanya kurang lebih 500 pelajar. Ya, ini adalah satu, saya rasa, bilangan yang kecil. Dan untuk kita menumpukan segalanya, dan kita harus jangan sangat menerima hasil ini sebagai mutlak. Tapi harus berwaspada dan menggunakannya untuk melakukan sesuatu meninggalkan. Ini saya ulangi kerana ini adalah amat penting. Ya? Jadi untuk kajian-kajian seterusnya, saya rasa kita tak boleh kaji begitu saja. Kita harus ambil tindakan dulu. Jadi saya percaya pihak SPRM ada bahagian penmasnya atau pendidikan masyarakat, dan pihak kita pun ada panel yang saya duduki sebagai ahli, iaitu panel perundingan dan pencegahan rasuah. Dan kita harus berurat langkah melakukan sesuatu, mengadakan kegiatan-kegiatan, dan mungkin kemudian saya boleh cadangkan apa kegiatan yang kita harus lakukan kalau masa mengizinkan. Tapi untuk sekadar sekarang ini, saya ingin komisi tentang tajuk soalan tadi yang rasuah tu apa, ijazah neraka. Pada saya seperti yang dikatakan oleh pengurusi tadi, memang berat. Saya sendiri rasakan bahawa saya tak menafikan bahawa ini mungkin berlaku, tetapi bilangan itu amat kecil saya rasa. Ya? Tapi semasa dia kecil lah, orang kata nip it in the bud, orang kata. So kita kena bisa sebab ianya jangan berlaku, kerana kita rasa daya diri kita atau kehormatan diri kita untuk berlaku. Dan kalau kita mulakan terlibat dalam kegiatan seperti ini akan mempengaruhi secara negatif usaha-usaha kita untuk masa depan, masa zaman kita bekerja dan sebagainya, kerana kita dah melakukan sesuatu dosa, saya rasa, dari segi agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya nak minta Datuk tambah sikit lagi tentang itu. Mungkin itu pandangan Datuk untuk menghangatkan sikit forum ni. Saya nak orang kata nak macam kurang bersetuju lah dengan Datuk tadi apabila Datuk kata kita tak perlu risau. Ini bukan apa Datuk, cuma nak menghangatkan perbincangan saja tu. Kita tak perlu risau, tapi kalau kita perhatikan kajian 2002 dan kajian yang sama juga dibuat pada 2007 menunjukkan berlakunya peningkatan, walaupun kita kata tak banyak peningkatan persepsi pelajar-pelajar terhadap kesalahan rasuah ini. Kebimbangan itu Datuk, kita nak mengatasi masalah persepsi pelajar ni Datuk, macam mana Datuk pandangan Datuk? Okey, saya tak mengatakan kita tak perlu risau. Saya hanya mengatakan bahawa kita harus jangan panik dan gelisah. Kita harus berwaspada, cautious. Kerana apa? Ini adalah bukan pandangan awam, hanya pandangan segolongan sektor awam di kalangan pelajar. Jadi apa yang saya kata tadi, kita harus ambil tindakan, dan apa tindakan kita boleh bincang kemudian. Tetapi kalau nak saya huraikan lagi, pengalaman saya sendiri memang ada. Itu sebabnya kita kena ambil tindakan semasa ianya tidak begitu serius. Memang ada. Kalau nak saya huraikan boleh. Pengalaman saya sendiri. Misalnya ada pelajar kita sebagai profesor universiti, ada golongan pelajar yang datang kepada kita untuk meminta bantuan supaya kita memberikan guidelines, cue kepada soalan-soalan peperiksaan, misalnya untuk merendahkan sedikit dari segi tahap langkah lulus, ya, dan sebagainya. Tetapi saya rasa ini rasuah ni dia dua belah pihak, bukan sebelah pihak. Jadi orang yang meminta tu bertanggungjawab, dan orang yang nak memberi pun ada bertanggungjawab juga. Jadi kita harus ada etika. Ya? Kalau misalnya dalam profession perubatan, dalam profession perundangan, dalam profession pergigian dan sebagainya, ada etikanya. Kita pun dalam profession universiti sama ada akademik pun harus ada etikanya. Ya? Tadi apa itu etika? Pada saya jelaskan senang je. Etika itu adalah mudah saja. Dan ini adalah prinsip hidup tiap-tiap orang.
itu harus berdisiplin, harus bertanggungjawab, harus berintegriti, dan harus beragama. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas penjelasan itu. Kita nak beralih pula pada Datuk Fazli. Kita menyentuh sikit tentang faktor-faktor wujudnya ataupun budaya rasuah, khusus permulaannya di peringkat pelajar, peringkat mahasiswa ini. Kemungkinan yang disebutkan fakta daripada SPRM ialah budaya ingin hidup mewah. Sekarang ni memang kita tak dapat nafikan, walaupun di peringkat pelajar, sekolah menengah, universiti, IPTA, IPTS semuanya, budaya ingin hidup mewah, memiliki barangan mewah, pakaian berjenama, handphone mewah, kereta mewah dan sebagainya. Tidak menolak bahawa budaya ini menyebabkan mereka sanggup melakukan rasuah. Kalaulah begitu keadaannya, Datuk mungkin sebagai seorang ahli motivator ni, bagaimana kita nak mewujudkan perasaan hidup secara qanaah, berpada-pada. Artinya kalau kita level pendapatan kita sekian, artinya kita menggunakan pendapatan sekian. Tidak boleh kita melihat orang yang ada pendapatan yang tinggi. Ini nak mewujudkan perasaan syukur dengan apa yang kita ada itu, dan bukan menyekat keinginan untuk berjaya, tidak, tetapi bersyukur dengan apa yang ada itu dapat mengatasi gejala rasuah itu. Mungkin Datuk. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kedua rakan panel saya, kedua Datuk, dan sedang hadirin rakan-rakan daripada SPM dan juga pelajar-pelajar semua. Soalan yang saya wajib tanya setiap kali ada forum, anda semua dah sarapan belum? Alhamdulillah. Sebab fakta membuktikan bahawa kalau kita bersarapan waktu pagi, otak kita lebih segar. Lebih lagi kalau kita makan manisan, makan dessert, makan chocolate cake, semestinya minda kita lebih segar. Itu satu fakta. Sebab tu Rasulullah sering menyatakan kepada sahabat sebelum keluar rumah, ambillah 1 hingga 3 biji kurma. Ada hikmah di sebaliknya. Baik, untuk menjawab persoalan daripada pengerusi majlis kita, soal untuk hidup mewah adalah satu keperluan dan keinginan oleh setiap orang, tidak kira bingkai umur, daripada umur 6 tahun sampai umur 60 tahun, sampai umur 25 tahun. 6 tahun ingin hidup mewah apabila dia ingin beli kereta kontrol. Sebab dia tengok kawan-kawan yang berkereta kontrol nak beli kereta kontrol juga. Bila kita belikan kereta kayu, dia kata, "Papa, kenapa beli kereta kayu? Kawan saya ada kereta kontrol." Nak hidup mewah. Bertanya dengan budak umur 25 tahun, nak hidup mewah? Ya betul, saya baru graduate, saya nak pakai iPhone. Kenapa saya kena pakai Nokia? Sebab iPhone lebih mewah kelihatannya. Umur 60 tahun, orang lain pakai Proton Saga, saya nak pakai Mercedes. Nak hidup mewah. Itu adalah satu sifat psikologi manusia. Tapi kalau dikupaskan pula soal resepi kehidupan, tadi saya dah dapat satu tweet Tuan Pengerusi. Dia bukan 1, 5 sebenarnya tweet daripada pelajar-pelajar sini. Sepanjang saya berjalan, dia kata, "Abang, ada tak resepi kehidupan?" Jadi khusus buat pelajar-pelajar yang bertanya tentang resepi kehidupan, ini saya sebut di sini, yang mana saya akan kupas sepanjang kita berforum sebentar lagi. Dengar baik-baik, ini adalah resepi yang anda boleh masak sepanjang tempoh 45 minit ini, akhirnya menjadi sebuah kek sekejap lagi, insyaAllah. Dah ada pen dan kertas ya. Yang pertama, 2 sudu gula kemanisan hidup. Semua boleh catat ya. Boleh Instagram, boleh post dalam Facebook, jadikan poster di sekolah pun bagus. Yang keduanya, 2 sudu garam pengalaman. Yang ketiga, 500 gram teguran dan kritikan. Seterusnya, 2 cedok cawan ilmu baru. Ilmu baru. Seterusnya, 250 gram kepahitan kesilapan. Ada lagi 2 bahan. Dah bersedia? 1 biji lemon perahan tabiat buruk. Dan seterusnya, yang juga sama pentingnya, dah belum? Masing-masing tengah mencatat ni, saya bagi masa sikit. Biasanya kita dengar 5 titik essence vanilla, tapi kali ini saya ubah 5 titik essence tabiat produktif, dan dimasak pada suhu 37 darjah Celsius kehidupan seharian. Hasilnya kejap lagi saya akan tengok keluar daripada oven apa yang bakal keluar. Itu jawapan saya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Itu saja tu. Setakat ini. Terima kasih. Adik-adik faham ke tak faham ni? Adik-adik faham ke tak faham? Saya pun tak faham ke. Tapi Datuk kata nanti dia akan uraikan lebih lanjut nanti. Terima kasih.
Saudara, anda masih lagi bersama dengan kami, Forum Anti Rasuah Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang dirakam dan disiarkan melalui Salam FM frekuensi 91.1, dan kita membincangkan tajuk forum pada hari ini, rasuah ijazah ke neraka. Untuk pusingan kedua ini, saya ingin sekali lagi persilakan Dr. Samsun Bahari tentang budaya rasuah, iaitu contohnya lah, pelajar-pelajar ni, ramai adik-adik pelajar, kalaulah dia kata naik motosikal, tiba-tiba kena tahan di polis umpamanya, tahan di polis atau tahan di JPJ, lepas tu tak ada lesen pula tu. Pada ketika itu tu, bolehkah kita menyelamatkan diri kita ini yang bersalah ketika itu dengan kita kata bagi duit kopi sikit lah, kan, bagi duit kopi. Bila orang tanya pasal apa lagi, nak menyelamatkan diri saya, kalau kena saman banyak lagi, 300, 400 contohnya. Jadi saya bagi RM50 itu kerana boleh menyelamatkan. Kan bagus itu. Itu persepsi. Itu saya nak minta Datuk jawab ini. Yang kedua, Datuk, kalaulah orang yang melakukan rasuah ini ataupun menerima rasuah ini, apakah akibatnya, hukumannya, dendanya, Datuk? Mungkin Datuk boleh jelaskan pusingan kedua. Okey, berhubung dengan perkara tersebut kan. Apa yang penting sebenarnya, bila mana situasi itu berlaku, kita sebenarnya jangan kita tawarkan apa-apa ataupun kita negotiate dengan pihak berkuasa tu, sama ada polis ke, JPJ ke, ataupun lain-lain berkuasa bila mana kita telah melakukan kesalahan. Sebab kita kena ingat ya, dalam soal ataupun dari segi undang-undang, yang memberi bersalah, yang menerima salah. Dan kita kena ingat juga, kesalahan yang kita lakukan ini adalah kesalahan jenayah. Sedangkan kalau katalah kita kena saman disebabkan kita tak ada lesen ke, ataupun lesen kita mati ke kan, itu hanyalah kesalahan yang di compound saja. Bila mana kita terlibat dalam kesalahan jenayah ni kan, bila kita didapati bersalah, rekod kita akan kekal dekat Register of Criminal ataupun pendaftar penjenayah. Dan juga kalau sekarang di bawah inisiatif NKRA, kalau misalnya adik-adik buka portal SPM tu boleh tengok daftar pesalah rasuah. Maknanya kalau kita didapati bersalah oleh mahkamah disebabkan kes rasuah tu, maknanya gambar kita dengan kesalahan kita tu dipaparkan dalam portal tu selama 3 tahun. Kita tak ke mana kesan macam tu kan. Sebab sebenarnya kita ingatkan kita bagi tu RM50 tu boleh untuk melepaskan daripada kita kena saman. Kita ingat okey. Tapi kalau kita kena tangkap, dibawa ke mahkamah, dia dapati bersalah, maknanya itu adalah kira satu kes jenayah. Maknanya rekod kita tu maknanya ada rekod buruk lah. Sedangkan kalau kata kita tak bayar, ataupun kalau kita terpaksa terima juga saman tu, pergi ke mahkamah kadang-kadang tu, walaupun sekarang ni dikatakan kalau kena AES tu RM300, tapi kalau dekat mahkamah tu, kalau student kita negotiate dengan mahkamah, buat muka sedih sikit kan, kadang-kadang mungkin mahkamah boleh turun kan dari segi compound kan. Tapi yang saya nak kira adik-adik faham, supaya kalau kita kena saman tu sekurang-kurangnya kita hanya melibatkan kes saman saja. Tapi kalau kita bagi rasuah tu adalah kes jenayah, yang mana kita gambar kita kena ambil, kita punya cap jari pun kena ambil, dan rekod kita tak akan kekal dekat pendaftar jenayah. Apa yang penting, kalau sekiranya perkara itu berlaku dengan adik-adik kan, kira laporkan kepada pihak berkuasa atau SPM untuk kita ambil dia tindakan. Sebab saya kata orang yang beri bersalah, orang yang menerima salah. Yang penting juga, kita ni mesti menjadi orang yang kira berdisiplin, sebagaimana yang Datuk Ishak sebut tadi. Kita ada integriti, yang mana kita jangan melibatkan diri kita ni dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Kalau nak naik motor, pastikan kita ada lesen kan. Kalau katalah kita nak buat apa perkara pun, kita ikut peraturan yang ada tu. Jangan sebabkan kita nak syok sebab kita golongan remaja ni nak naik motor macam orang lain juga, kita lesen pun tak ada. Sebab bila kira lesen tu satu hal, kalau terlibat dengan kemalangan, dia akan mendatangkan perkara lain yang ataupun kesan lain. Jadi apa yang penting tu, kita dalam setiap hal pun kita mesti mematuhi peraturan undang-undang yang ada lah. Selagi kita mematuhi peraturan undang-undang yang ada tu, kita tak akan terlibat dengan perkara lain. Sebab macam tu lah, bila kita nak melepaskan daripada kena tindakan kan, disebabkan kita tak mengikut peraturan, tak ada lesen, bawa motor, kena tahan, so kita cuba sobok pada anggota penguasa tu. Tapi bila kita sobok tu, sebenarnya kita menyalahi peraturan ataupun undang-undang yang ada. Kesannya
kalau katalah di bawah akta kita ni, penjara dia boleh sampai 20 tahun, ataupun dia punya dendanya 5 kali nilai yang bersuapan tu, ataupun RM10,000, mana yang lebih tinggi lah. Dalam arti kata lain, kalau katalah nilai tu RM50, maknanya denda tu paling kurang pun RM10,000. Tapi kalau katalah nilai suapan tu RM100,000, maknanya kali 5, maknanya RM500,000 denda ni. Itu ya, saudara. Adik-adik ada duit ke? Ada? Tak ada? Kalau tak ada duit nak bayar denda macam Datuk sebut tu, jangan buat suapan. Boleh? Siapa pernah bagi suapan pada polis ke JPJ? Angkat tangan. Semua baik dalam ni, semua baik, saya yakin. Suci, bersih. Baik, saya beralih pula pada Datuk Ishak. Persepsi masyarakat tentang kedudukan rasuah dalam negara kita ini, mereka mengatakan bahawa kita Malaysia ini berada pada tahap yang tidak baik dari segi Corruption Perception Index. Kita berada pada tangga ke-53 daripada 177 buah negara. Berbanding negara jiran Singapura, rendah tahap corruptionnya di tangga yang ke-5. Brunei di tangga ke-38. Dan Malaysia, negara kita ini berada di tangga ke-53. Jadi ini menunjukkan bahawa imej negara kita, budaya masyarakat kita ini dalam korups ataupun rasuah ini masih lagi pada tahap yang serius dan tinggi. Jadi masyarakat sering menuduh, mengatakan ni kerajaan dah belanja banyak, itu SPRM ni tak buat kerja, itu tak tangkap orang tu, tak siasat orang tu dan sebagainya. Di budaya masyarakat kita ni Datuk, yang sering menuduh pihak-pihak tertentu tanpa sendiri melihat kepada diri sendiri ni Datuk, perlu diubah. Jadi saya nak tanya pandangan Datuk itu tentang peranan masyarakat ni sebenarnya Datuk, yang perlu memberi bantuan, sokongan kepada SPRM dan agensi-agensi kerajaan ini untuk menangani rasuah ni. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya apa Saudara Muzi dan hadirin sekalian, saya rasa soal persepsi ni adalah satu soal yang saya rasa amat rumit sekali. Ya. Saya rasa memang benar kita telah membelanjakan betul-betul ringgit menubuhkan dulunya ACA lah, baru baru yang rasuah dan sekarang ni SPRM sebenarnya. Wang rakyat yang begitu banyak sekali. Tapi kenapa masih lagi persepsi tak begitu baik? Naik turun antara apa itu 47, 53 itu. Sekarang ni di antara yang tak berapa baik lah, 53 macam dikata-kata kalau kita bandingkan negara jiran. Tapi apa yang saya nak kata ni bukan sebagai satu defensif yang saya nak mempertahankan, tidak. Tetapi kita juga harus melihat, membandingkan juga negara-negara lain dalam ASEAN juga, misalnya Indonesia, Thailand dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Singapura dan Brunei, saya rasa tak begitu adil lah. Kerana sebabnya ada 2-3 sebab. Kita faham atau kita sedari bahawa negara Singapura dan Brunei adalah negara kecil, ya? Kaya, orang kata kaumnya pun dari segi majoriti penduduknya pun daripada satu kaum saja. Dan bila negara itu kaya, gajinya lebih lumayan, ini adalah faktor-faktor ingredient untuk kita boleh mengurangkan rasuah. Saya rasa mungkin itulah sebabnya kenapa negara Singapura dan Brunei itu mempunyai tahap CPM jauh lebih baik daripada kita. Tapi having said that, tak semestinya kita memeluk, mengkiam tangan dan memeluk dada dan berpuas tidak. Harus kita mengambil tindakan. Ya? Dan saya tak tahulah, ini mungkin budaya lah, Ustaz. Budaya kita mungkin nak memudahkan, kita nak lemah senang dari diri sendiri. Kita suka ataupun kita tidak merancang hidup kita dengan begitu baik. Malah kita tak merancang kegiatan kita seharian begitu baik. Itu sebabnya bila kena ditahan oleh polis, sekiranya kita merancang, kita jangan melanggar peraturan, ini masalah tak akan berlaku. Itu sebabnya saya sebut tadi, perlu berdisiplin, perlu bertanggungjawab, perlu berintegriti, supaya kita menjadi warga negara yang baik, excellent. Nah, menyentuh tentang perkara itu, saya ingin sebutkan sedikit. Kita tahu bahawa negara kita ingin menjadi negara maju. Saya setuju 110%. Ya, dari segi ekonominya, dari segi mungkin politiknya, dari segi pembangunannya baik. Tapi selalu setelah 10 tahun saya menyoal soalan ini, bolehkah kita menjadi negara maju dari segi pemikiran?
Inilah di antara perkara yang saya rusik, saya bimbang. Kita harus bangun juga dari segi mentalnya. Ya. Kalau kita nak fikirkan sebagai orang yang maju, kita harus tukar budaya. Budaya nak pentingkan diri sendiri, ya, nak mudahkan sogok itu sogok ini. Tapi kita harus juga timbangkan pihak yang menerima. Rasuah ni bukan bagi saja. Orang yang menerima harus juga mengubah dari segi sikap dan budayanya. Nah, sikit lagi Uzi, saya juga dalam pemikiran saya, kenapa CPI di kebanyakan negara maju jauh lebih baik? Ya? Kita kena fikirkan juga, mereka maju samalah faktornya dengan Singapura Brunei tadi, negara kaya, ya, gajinya lumayan. Jadi mungkinlah, saya rasa mungkin pihak pemerintah kena timbangkan juga supaya apa gaji ataupun salaries yang diterima oleh kaki tangan swasta atau oleh harus dipertimbangkan mengikut kos hidup di dalam negara kita ini. Dan mungkin dengan penukaran budaya dan sebagainya, mungkin ini akan menyurahkan sedikit. 3 perkara yang disebut sikit. Apa tindakan kita perlu buat untuk mengubah sikap ini? Saya rasa sebagai seorang pendidik, pendidikan adalah satu perkara yang pertama sekali. Tapi kita tak bolehlah wujudkan satu mata pelajaran pencegahan rasuah di sekolah atau di universiti. Tidak, maksudnya tidak begitu. Begitulah juga dengan penerapan nilai-nilai Islam. Kita tak semestinya mengajar Islam saja. Begitu juga dengan rasuah. Kita harus terapkan faktor-faktor rasuah atau anti rasuah dalam subjek-subjek tertentu dalam di sekolah dan juga universiti. Sebagai contoh, dalam sains misalnya, bila saya mengajar evolusi, ialah evolusi dari segi sains memang betul, kita ni berasal dari monyet. Tapi dari segi Quran, Islam, tak begitu. Jadi kita kena suarakan pandangan-pandangan Islam juga. Jadi penerima ilmu itu akan memikir dengan sendiri apakah yang benar. Begitu juga dengan rasuah. Jadi kalau kita terapkan faktor-faktor ini di minda pelajar sama ada di tingkat sekolah menengah atau universiti, saya rasa dari segi lama-kelamaan mereka akan faham, budaya akan bertukar. Satu lagi secara dekat atau saya lebih cepat saya rasa, ia dari segi dalam college universiti. Saya percaya kalau misalnya kita wujudkan persatuan-persatuan atau kelab-kelab anti rasuah, saya kata itu akan maju. Dan kelab-kelab atau persatuan ini boleh misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan supaya matlamatnya untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar. Nah, itu pelajar universiti college. Apa jadi pada peringkat awal pula? Jadi saya carakan juga, misalnya kita adakan NGO anti rasuah. Ya, NGO ini harus dibantu supaya mereka ada kewangan menjalankan program. Jadi cara-cara begini, Saudara Muzi, saya rasa mungkin akan membantu untuk kita meningkatkan kesedaran dan mungkin ini dengan sekaligus mempengaruhi secara positif. Kita rasa malu sikitlah sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Datuk Ishak atas kupasan penjelasan yang diberikan pandangan beliau itu. Saya bersetuju dengan pandangan beliau itu. Yang terakhir ini saya nak minta kepada Datuk Dr. Fazli tentang ialah ini adik-adik pelajar yang datang ramai sini. Mungkin adik-adik rasa macam ini budaya rasuah ni, orang-orang atasan semua ni, orang ahli politik, kita ni okey, tak ada masalah. Tapi kita perlu tahu bahawa sikap ini perlu dipupuk macam Datuk sebut tadi, ilmu pengetahuan itu perlu diajar di peringkat menengah, peringkat universiti, peringkat IPTS ini. Jadi pada pandangan Datuk lah, bagaimana kita nak supaya budaya ambil berat tentang rasuah ini tersemai di kalangan adik-adik pelajar. Terima kasih bagi Ustaz pengerusi. Kepada adik-adik mungkin anda lupa lagu ini, tapi kepada abang-abang, kakak-kakak anda ingat lagu ini. Asmara ini yang hanyutkan kita, asmara ini yang hanyutkan aku. Biar 1000 kali ku ucapkan, takkan goyah, bukan mengarah. Lagu itu. Ini bukan konser. Terima kasih. Lagu itu sebenarnya banyak maksud yang melambangkan kekeluargaan, tapi tak ramai orang tahu. Maksud asmara adalah cinta, kasih sayang dan pelbagai lagi perasaan yang disemat di dalam keluarga. Dan proses rasuah kalau tidak dibendung bermula seawal umur 5 tahun. Kalau dalam sudut psikologinya, umur 5 tahun sampai 10 tahun ya, tuan-tuan pengerusi dan ahli panel,
akan berlaku satu proses pruning dalam otak anak-anak. Pruning ini bermaksud dia macam peram lah, ya. Apabila diperam, segala maklumat yang segala pengalaman yang ditimba akan dijadikan sebagai tabiat apabila berumur 12 tahun ke atas. Kenapa saya lagu asmara? Perkataan asmara itu yang hanyutkan kita. Cinta dalam keluarga boleh menghanyutkan kalau tidak dijaga. Maksudnya di sini, anak umur 5-6 tahun kata, "Yah, nak duit, nak buat apa? Beli aiskrim, okey, cucikan kereta ayah." Adakah itu satu rasuah? Adakah itu satu pengajaran yang tidak baik? Tapi sebenarnya itu mendidik anak-anak mengamalkan sikap kalau nak buat apa-apa kena dibagi duit dulu. Jadi satu persoalan yang saya sering cakap kepada ibu bapa lah, terutamanya pada adik-adik, apabila anda nak buat sesuatu, ayah minta tolong, apa perlu ke anda minta top up? Ayah kata, tolong cuci kereta, ayah top up RM10 boleh? Jadi kalau ayah menjawab dengan salah, telah bermula satu tabiat untuk mendidik anak-anak bahawa rasuah itu mungkin menjadi satu kebiasaan sebab terlampau sayang anak. Sebab itu dalam proses mendidik, Tuan Pengerusi dan para panel, psikologi anak-anak begini. Sesuatu yang ayah dan ibu tak tegur daripada awal, maka kalau orang lain tegur, dia tak boleh terima. Dan biasanya ibu bapa tidak mau menegur, ada dua sebab. Satu, sebab asmara yang melampau, kasih sayang yang melampau. Yang kedua, sebab penat. Apabila mak ayah penat balik rumah, benda yang semalam ditegur salah, hari ini tak jadi salah sebab dia penat tegur. Pernah satu ketika saya membuat kaunseling dengan ibu bapa yang mempunyai anak-anak belasan tahun. Anaknya bertanya kepada mak ayahnya, dia kata, "Yah, saya nak pinjam nota daripada kawan saya, tapi kawan saya kata nak pinjam nota boleh, belanja makan roti canai. Boleh ke?" Ayah kata, "Okey, ayah pun belanja juga." Tapi konotasi rasuah telah bermula, dan baik-baik benih rasuah telah bermula kerana pemahaman itu tidak ada daripada kecil lagi. Jadi kepada adik-adik, kalau nak mengajar diri sendiri, nak suruh mak ayah ajar, mak ayah tak ada kat sini. Adik-adik di rumah, kalau mak minta tolong potong sayur, ayah minta tolong beli surat khabar, ayah tolong kuatkan TV, ayah suruh tutupkan pintu. Buat secara ikhlas tanpa minta apa-apa hapuan. Di situ permulaan supaya benih positivity itu akan timbul. Dan kalau adik-adik semua dan saudara-mara tengok balik, saudara-mara pula, saudara-saudari semua tengok balik resepi tadi. Resepi tadi yang Abang Fazli bagi, kalau anda masih ingat, buat nota tak tadi? Confirm? Cuba ulang balik. Tak apa, okey, confirm okey tu. Okey. Formula yang pertama tadi yang saya bagi kepada adik-adik terutamanya, anda boleh kongsi dengan mak ayah, 2 sudu gula kemanisan hidup. Gula kalau terlebih, kita kena kencing manis. Macam-macam penyakit dan gula juga penyebab kanser telah dibuktikan. Kemanisan hidup tu kita tak boleh ambil terlebih. Kita nak hidup mewah, jangan berlebihan. Ya, kalau kita nak orang lain pakai handphone 10, kita pakai handphone 1 cukup. Orang lain belanja sekolah, mak ayah dia bagi RM5, kita dapat 50 sen pun alhamdulillah, bandingkan dengan orang yang tak ada langsung duit. Kemudian yang kedua, 2 sudu garam pengalaman. Pengalaman apabila kita di rotan, ditegur, kita tengok orang lain buat silap, kita jangan buat silap yang sama. Sebab tu mak ayah kita, atuk nenek kita dah ada satu perumpamaan, dah terantuk baru nak tengadah. Jangan tunggu terantuk. Kalau dah nampak tembok tu ada, elakkan. Dah nampak benda tu salah, jangan buat. Kalau ada kawan-kawan kata, "Okey, belanja saya 2 teh tarik, baru saya bagi nota." Itu dah satu gejala yang tak baik. Cakap dengan dia, ilmu untuk dikongsi. Kenapa nak kena saya belanja pula? Teguran sesama rakan sebaya sangat penting. Yang ketiga, 500 gram teguran yang kritikan. Teguran kritikan memang kena banyak. Kalau mak ayah tegur, kalau cikgu tegur, ini adalah satu teguran daripada abang dan pakcik-pakcik kat atas ni. Abang, pakcik kat sini. Ini abang. Ini satu teguran, 500 gram teguran kritikan untuk mengelakkan rasuah. Kemudian 2 cawan ilmu baru. Jangan hanya Google tengok siapa menang Piala Dunia, siapa menang pertandingan semalam, apa resipi baru, tidak. Tapi tengok apakah ilmu-ilmu baru yang anda boleh belajar. Apakah perkara baru yang anda boleh baca. Sebab kajian menunjukkan otak kita ni, kalau kita belajar benda baru, ada hobi baru, mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Otak kita akan tidak mudah untuk memikirkan perkara yang tidak baik kalau kita ada benda baru yang kita buat setiap hari. Itu satu fakta. Kemudian 250 gram kepahitan kesilapan. Orang lain dah buat silap, kita dah buat silap, kita dah ditegur dan kita dah diberikan amaran banyak kali oleh mak dan ayah, oleh guru-guru, jangan buat. Itu adalah satu pengalaman hidup yang membantu kita untuk jadi orang yang lebih sempurna.
dan 5 perahan tabiat buruk. Benda yang tak baik jangan kita jadikan amalan. Kalau sering minta top up dengan mak dan ayah, sering minta kawan-kawan belanja, tolong tinggalkan tabiat tersebut. Kerana besok dah jadi manager, dah jadi eksekutif, kalau minta apa-apa, okey, belanja makan. Bukan hanya belanja makan, boleh minta gantikan tayar kereta, boleh minta gantikan motor, tanpa ada apa-apa penjelasan di atas kertas. Itu juga dianggap rasuah. Dan yang terakhir tadi, saya letakkan dalam resipi yang untuk saya kongsi dengan anda semua adalah 5 titik asas tabiat produktif. Apakah tabiat produktif? Contohnya, apabila mendengar hari ini, jadikan nota. Apabila Abang Fazli tadi dah bagikan resipi situ, jadikan sebagai satu panduan, letakkan sebagai poster dekat belakang pintu ataupun belakang tandas pun tak apa, supaya kita tengok setiap hari. Dan saya melihat pada Tuan Penerusi, ini ada tweet daripada rakan yang mungkin sama umur dengan saya. Dia kata kepada saya, Fazli Yaakob coklat cake dia keluar pula sini dekat Twitter. Nak bertanya, tapi dia tak mention adakah berkongsi kereta untuk pergi pejabat dianggap satu rasuah? Saya faham sebab dia ada DM sebelum ni. Ini mungkin Tuan Pengarah boleh membantu. Katanya benda ni berlaku di Algeria. Di Algeria, di mana dua tabiat yang dijadikan sebagai punca mengapa ramai pelajar universiti dianggap mengamalkan rasuah. Dan perkataan yang mereka sering guna di Algeria adalah, saya sebutkan di sini, kalau saya salah betulkan ya. Perkataannya adalah labodium dan magarib, bermaksud an act of kindness dan a tip. An act of kindness ini contohnya berkongsi kereta tadi. Dia nak pergi ke universiti, dia tumpangkan lecturenya di dalam keretanya dengan harapan supaya apabila exam dia dapat tips. Tipsnya diambil secara tak sengaja dalam kereta tersebut. Dia kata, saya dah tumpang kereta, nanti esok exam macam mana? Senang tak? Susah tak? Tapi ini antara tabiat-tabiat yang menularkan masalah-masalah apabila mereka bekerja. Sebab an act of kindness di Algeria ini dah dianggap sebagai satu punca rasuah. Dan nak menegur kepada bapa, kepada abang-abang, kakak-kakak. Hadis Rasulullah ada berbunyi, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Bermaksud Allah itu sukakan sikap sederhana atau suka kelembutan dalam setiap perkara. Apabila mak ayah, apabila guru-guru, apabila lecturer, rakan-rakan di pejabat menegur secara kasar, itu akan mendorong psikologi manusia, sifat manusia untuk membuat sesuatu yang lebih teruk lagi di belakang orang yang menegur. Jadi kalau nak menegur, nak memberikan kritikan, kelembutan adalah sangat penting untuk menjadi asas dan benih kepada individu yang positif dan proaktif. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Asmara. Mana dia punya tips Asmara. Saya bersetuju dengan apa yang Datuk sebut dalam kita mendidik, memberi asuhan, pelajaran, pendekatan talantuf ataupun lemah lembut, sopan santun itu adalah penting juga. Namun pada saat dan pada ketika kekerasan ataupun ketegasan sebenarnya adalah juga penting pada tahap-tahap yang tertentu. Terima kasih kepada 3 panelis yang telah memberi hujah masing-masing terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Kita ada lebih kurang 3 minit ke 5 minit lagi. Saya ingin membuka ruang kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang datang pada pagi ini untuk mengemukakan 1 atau 2 soalan saja. Silakan. Nama saya Muhammad Adi Laudi bin Abdul Hamid. Saya Majlis Perwakilan Pelajar daripada College Politeknik Mara, Kuala Lumpur. Okey, soalan ini saya nak tujukan kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Ishak Tafi Kecil. Okey, soalan pertama ialah, saya berminat dengan pujahan di laman web CPI, Indeks Persepsi Rasuah 2013. Okey, terdapat satu perkara yang benar-benar menarik perhatian saya berdasarkan CPI ini adalah kenapa kita tidak ada satu pun negara yang membawa imej negara Islam tersenarai di dalam senarai 20 teratas. Sebaliknya banyak mendominasikan di tangga yang paling bawah. Dan di manakah silapnya? Dan soalan kedua saya, mengapa di Malaysia kita kekurangan freedom of information tentang isu-isu rasuah dan lain-lain? Mungkin ini disebabkan masyarakat kita di Malaysia terus menuduh kerajaan. Terima kasih. Soalan ini dituju kepada Datuk Ishak. Okey,
boleh perkenalkan diri, nama Nama saya Muhammad Zahri bin Bahari, pengerusi Persatuan SPRM pada KPTN Bangi. Dan sebenarnya sejak kebelakangan ini terlalu banyak isu moral yang melibatkan pelajar dilaporkan di akhbar. Contohnya isu buli, buang anak tindakan yang tidak bermoral. Apakah faktor yang menyebabkan hal ini berlaku dan adakah punca rezeki itu menjadi penyebab? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bermurah hati untuk membuka satu lagi tetapi untuk wanita. Kota untuk wanita. Ada? Tak ada, tak ada yang berani nak mencuba. Kalau nak minta Datuk Fadli sambung lagu pun boleh. Okey, kalau tidak ada tak apa. Saya akan utamakan Datuk Ishak dulu untuk memberi respon, dan saya akan minta dua panelis, Datuk Samson dan juga Datuk Fadli, untuk memberi ulasan juga terhadap dua persoalan itu tadi. Terima kasih. Ini soal yang pertama tadi ini tentang soal adakah rezeki menjadi sebab yang mendatangkan ataupun persepsi dan sebagainya. Memang seperti yang saya katakan tadi, Saudara Musi dan saudara-saudara sekalian, memang itu faktor yang umum, yang penting, rezeki. Tapi kita harus menyoal diri kita sendiri. Rezeki itu kita kena cari, bukan cara dengan haram. Tak boleh. Jadi bermakna bahawa kita tengok soal macam di Indonesia misalnya, kita tahu bahawa gaji mereka tidak begitu lumayan. Tetapi kita lihat mereka memula kerja pagi, dia habis setengah hari mungkin dia rehat sebentar, lepas makan dia kerja lain. Kalau dia profesor universiti, dia pergi memberi lecture, kuliah dan sebagainya. Ini untuk membantu mereka menambahkan rezeki hidup. Jadi kita di sini tidak boleh mengambil jalan yang mudah. Kalau rezeki kita tak sekat itu, kita kena hidup setakat itulah. Jangan kita cuba melihat di sebelah jiran ataupun di sebelah lain, orang hidup dengan mewah seperti oleh Datuk Fazli tadi, kita pun nak hidup mewah juga. Cut your coat according to your cloth, apa dia kata. Jadi rezeki itu kita kena cari dengan secara halal, bukan secara haram. Dan ini saya rasa kita harus juga memperkukuhkan disiplin diri, tanggungjawab, integritas itu sendiri. Dan saya rasa agama, mana saja agama pun tidak akan, tentu sekali akan mencegah soal-soal ini. Jadi pada saya, soal yang kita harus pertingkatkan adalah soal agama. Ustaz setuju pun. Ya. Kita misalnya harus faham bahawa apa saja yang haram itu tidak akan kekal. Ya. Dan sekiranya kita mula dengan rasuah, sampai bila kita akan merasa salahkan diri kita sendiri. Jadi soal tadi itu saya kira lebih luas kita nak jawab. Tapi saya rasa yang penting sekali adalah rezeki itu harus dicari dengan cara halal. Itu tentang apa kedudukan CPI, kebanyakannya negara Islam ni sangat betul. Okey, pada pandangan saya sendirilah, saya rasa secara kebetulan negara-negara Islam itu merupakan negara-negara yang membangun. Ya. Dan sebenarnya CPI yang merosot ni di kebanyakan negara-negara yang membangun. Dan malangnya banyak negara-negara yang membangun adalah negara-negara Islam. Nah, saya tidak tahu kenapa, kerana sungguh kita kata kita sendiri tidak begitu baik, mungkin orang pun ada lebih buruk daripada kita. Saya rasa ini amalan agama. Mungkin nak kata negara-negara Islam tu sama ada mereka mempraktikkan cara hidup Islam, saya tak tahu. Dia tak nak hidup lama di negara Islam. Tapi saya rasa kita ambil kita sebagai contoh lah. Kalau misalnya kita setengah mempertikaikan Malaysia ni negara Islam, tidak. Setengah saya kira kita baca dan soal media ya, sama ada sekular atau Islam. Tapi pada saya, kita mungkin ramai penduduk-penduduk dalam Islam. Kalau kita betul-betul mengamalkan ajaran Quran dan Sunnah, insya-Allah saya rasa kita tidak akan terjerumus dalam masalah-masalah ini. Jadi saya nak jawab secara tepat, saya tidak tahu, tapi saya rasa ini adalah dari segi pegangan dan amalan Islam yang dipraktikkan di negara-negara sama ada benar-benar mengikut lunas Quran dan Islam. Nah, saya nak beri contoh Ustaz, sikit contoh. Kita lihat kita sendiri di sini. Ya. Kita contoh orang, pakaian dan sebagainya. Tetapi saya rasa Islam bukan itu saja, bukan cara luaran, ini sini. Memang itu dituntut, tetapi dalam hati kita harus ikhlas. Yang saya kata tadi, salah satu daripada 4 perkara yang kita harus pegang adalah
kita harus beragama. Bila kita beragama, kita pegang pada ajaran Islam, kita pegang pada sunnah Nabi, saya rasa kita semua tak akan berlaku. Tapi saya rasa lah, secara akhirnya, let's worry about our nation first. Ya? Kita harus berwaspada dan harus soal bagaimana kita dapat memperbaiki SPI kita. Dan saya rasa soal ini dijawab secara sendiri. Kalau seluruh rakyat bekerjasama dengan kerajaan, dengan SPRM, insyaAllah saya rasa CPI kita akan lebih baik. Tapi soalnya sama ada kita memberi kerjasama yang cukup untuk mencapai hasrat itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ishak. Mungkin Datuk Fadli boleh menambah sedikit sebelum yang terakhir sebelum kita minta Datuk Samsul buat kesimpulan. Baik, soal mencari rezeki, punca rezeki ini adalah soal antara kita dengan Tuhan. Tapi apa yang saya nak persoalkan adalah sikap manusia. Dan personality manusia pun berbeza. Salah satu contoh paling mudah, saya tanya sekarang, berapa ramai di kalangan anda yang suka warna merah? Warna biru? Warna kuning? Warna hijau? Warna merah jambu? Hitam pula? Okey, kesemua warna yang saya sebut tadi itu sebenarnya mencerminkan karakter dan personality kita. Orang yang gemarkan ada warna-warna tertentu yang saya akan kupas kejap lagi, dia memang sikap dia suka mencari salah orang. Ada satu pula sikap, kerja dia suka buat salah supaya dilihat orang. Maksudnya disengaja supaya diberikan perhatian, supaya orang pandang. Dan ada pula tadi yang warna-warna saya sebut tu sikapnya terlampau sensitif, tak boleh kena tegur. Dan ada pula di antara warna-warna saya sebut tadi, sikapnya pula dia suka pijak atas kepala orang supaya dia ke depan. Yang mana satu kejap lagi saya cerita. Jadi ini adalah soal sikap untuk menutup apa yang saya kupaskan tadi. Terima kasih. Nasib baik Datuk saya tak termasuk dalam warna-warna Datuk sebut. Datuk Samsul Bahrin, kesimpulan akhir daripada perbincangan kita pagi ini. Okey, hadirin sekalian, saya cuma dua perkara yang saya nak simpulkan. Satunya sebagaimana yang Datuk Fadli sebut tadi, kita sebenarnya kena ubah budaya kita. Satunya budaya yang mengharapkan sesuatu bila kita melakukan. Seperti yang Datuk sebut tadi lah, kita dijanjikan kalau dapat straight A's tu diberi katalah RM1,000 oleh kita punya ibu bapa. Mana ibu bapa kita pun sebenarnya kena ubah dah kita punya cara kita nak bagi insentif kepada anak-anak kita. Bila kita menanamkan budaya itu sebabnya para pelajar ni bila mereka bekerja nanti, maknanya mindset mereka, maknanya menerima rasuah tu seolah-olah bukan merupakan satu kesalahan. Sebab kita daripada kecil lagi dah diajar, you buat sesuatu you dapat upah, you jadi buat baik boleh diberi aiskrim. Sebenarnya sebagaimana Datuk sebut tadi, apa saja kita buat mesti ikhlas. Kita buat ni kenapa kita nak dapat straight A tu, supaya kita berjaya dapat ilmu dan akhirnya besok kita boleh berdikari bila mana kita telah mendapat degree ke, supaya kita boleh berdikari, tak kita bergantung kepada ibu bapa lagi. Okey, yang keduanya berhubung dengan CPI kan. Saya sebenarnya nak komen sikit je saudara moderator supaya sebenarnya adik-adik kena faham CPI ni sebenarnya kan. Walaupun dia keluar tu ada ranking, ada skor, tapi yang penting ni kita kena lihat apa sebenarnya CPI tu. Dia merupakan kajian atas kajian. Bukan maknanya skor 53 yang kita dapat tu dia membuat satu kajian yang dikeluarkan hasil kajian tu kita dapat 53. Dia merupakan kajian atas kajian yang mana dia ada 13 kajian. Untuk Malaysia pada tahun 2013 dia menggunakan 9 kajian. Dan untuk Brunei, bagi contoh kalau kita buat perbandingan antara negara pun tak adil. Sebab Brunei hanya digunakan 3 kajian saja daripada kajian-kajian yang ada. Dia termasuklah kajian berhubung dengan rasuah, ada yang kajian berhubung dengan judiciary kita kan. Jadi komponen yang dalam tu kadang-kadang tu bukan perkara yang khusus berhubung dengan rasuah. Sebab itu kena tengok sebenarnya SPI. Kita bukan nak defensif, tapi sebenarnya bila kita dapat skor tu kita tengok sejauh mana dah kita lakukan untuk kita tambah baik usaha-usaha pencegahan rasuah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya semuanya apa yang ada dalam kajian-kajian yang ada tu, 13 kajian tu termasuklah sebagaimana yang adik sebut tu. Sebab salah satunya kita dapat kosong adalah kita tak ada lagi akta berhubung dengan Right to Information Act.
berbanding dengan US, UK, India, Indonesia. Kita tak ada. Dan situ kita markah kosong. Lepas tu ada berkait dengan oil and gas pun kita tak telus dalam industri oil and gas. Itu pun kita dapat markah yang kurang. So perkara tu ada perkara-perkara yang lain yang diambil kira dalam kajian tu. Termasuklah hal alam sekitar, hal perhutanan kita, hal jenayah jalanan kita, semua komponen tu ada. Jadi bukannya isu rasuah saja. Sebab kalau kita tengok isu rasuah di negara kita ni memang telah banyak perkara atau inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan. Cumanya sebab isu-isu lain tu kadang-kadang di luar kita punya portfolio lah, ataupun macam saya SYM, kita tak dapat nak kira membantu menaikkan skor sekiranya yang lain-lain tu tak diambil tindakan oleh lain-lain agensi ataupun kita semualah. Sebab itu dalam usaha meningkatkan CPI ni sebenarnya bukan usaha satu agensi lah. Kita semua rakyat Malaysia perlu bersatu padu supaya kita pun jangan kita selalu ada sindrom menyalahkan pihak, blaming sindrom, di mana apa saja berlaku kadang-kadang tu tanah runtuh pun dia blame apa SPM buat kan. Kadang-kadang tu banjir pun macam di UIA pun dikatakan SPM tak ambil tindakan kan sebab kira ada penolakan haram kan. Kadang-kadang kita kena faham fungsi setiap agensi tu. Itu saja. Terima kasih banyak pada Datuk Samsul Bahari. Maafkan saya Ustaz. Ya, Saya dapat tweet tadi Ustaz. Okey. Dia tanya, pengarah kita pakai tai warna merah, apa maksudnya? Sebagai orang yang mendidik masyarakat, pemimpin yang mendidik masyarakat, dia memilih warna yang tepat. Sebab ini ilmu-ilmu yang dia keluarkan tu, apabila anda memandang tai merah itu, anda akan ingat itu satu fakta. Sebab kajian menunjukkan kalau seorang pemimpin memilih warna merah untuk dipakai tai dan macam Datuk kita pakai di poket kan, orang yang mendengar apa yang kita cerita itu mereka akan ingat. Jadi saya nak tanya Datuk, apakah warna kegemaran Datuk? Warna kegemaran Datuk apa tu? Warna merah. Adakah warna merah? Tai rasmi, nampak? Bila memakai tai rasmi itu yang tepat tu, sebab orang akan ingat apa yang Datuk cakap. Terima kasih. Terima kasih Datuk Fadli. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian perbincangan tentang rasuah ijazah ke neraka. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perbincangan dan juga kesimpulan yang telah dibuat oleh Datuk Samsul Bahari yang sebentar tadi. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi Datuk Samsul Bahari bin Muhammad Jamil, yang berbahagia Datuk Dr. Ishak bin Tan Kecil, dan yang berbahagia Datuk bin Yaakob atas perkongsian ilmu yang menarik pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.